peminat Korean fried chicken, Pot ni menyediakan pelbagai menu otentik Korean food yang sedap-sedap. Service and food presentation dia memang terbaik. Finest, crispiest, juiciest, flakiest, hottest, sweetest, tastiest. Yang paling abang suka UFO cheese dia. Mana lagi kalau bukan Korea #1 chicken restaurant BBQ Chicken, Krubong Melaka. Let's go. BBQ Chicken ni dah ada dekat 15 negara tau. Diorang memang terkenal dengan ayam goreng yang ada banyak flavor. Terus abang dibuatnya. First abang cuba UFO cheese. Ada mozzarella, cheddar dan susu dalam tu. Dipanaskan sehingga cair. Makan pula dengan ayam perisa, soy garlic dan hot. Akak suka. Yang ini abang cuba 2 combo perisa honey glaze dan spicy corn. Ada 10 perisa yang korang boleh cuba. Tapi perisa ni abang suka. Yang ini hot stone bulgogi beef. Ada nasi, daging, telur, mushroom. Sekali suap, sedap juga weh. Cheese rice dak kalbi. Ada panas. Tengoklah tu meleleh weh. Rasa dia cheesy, pedas light je. Tteokbokki ni korang wajib cuba. Chewy je bila kunyah. Ada pilihan flavor yang pedas ataupun pedas dan creamy. Kimchi jjigae ni pula tak kalah kesedapannya. Nak add on dengan nasi pun ada. Ada kimchi, daging, tahu, mushroom. Pada seafood pajuan ni pula ala-ala pancake gitu. Cicah pula dengan sos dia. Sedap weh. Cheese ball ni memang menyesal tak cuba. Cheese dia sekali tarik sampai ke bulan tau. Tunggu apa lagi? Save terus video ni. Nanti boleh datang. Serbu.